suaya ni. Kat sini ada air. Ah! 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 Ah, makan ah. Jatuh kawan. Kawan ni tak, dia jatuh. Mak gigi baby. Nah. Mana tangkap? Sini. Tak. Assalamualaikum, good morning. Ni hari ketiga. So nak bagi pantai lah last pagi ni. Nanti check out pukul 12. Still dekat Pangkor Resort ni. Dia bagi 2 breakfast. So aku 4 orang. Aku, wife, anak aku 2 orang kan. So aku tak pergi breakfast lah. Anak aku je pergi breakfast dengan wife aku. So ni kita orang nak pergi pantai last. Dan nanti tengah hari dah nak check out. So ni nak jalan lah. Dekat Pangkor Pambe Resort ni ada kolam. So kalau yang mana tak nak mandi pantai tu, boleh bawa budak-budak mandi kolam lah. Ni chalet dia yang macam ada rumah. Macam yang aku duduk tu 2 katil single. Sebab kami beli lewat, dia dah jadi satu malam 150 macam tu lah. Kalau tidak, kalau tengok kalau hari biasa macam tu dalam 110 satu malam. So kami beli lewat, jadi 150. So hari ni hari ketiga dah, 3 hari bulan 6 lah.
Aku ambil cuti, tambah cuti 1 hari. Yang 1 hari bulan, 2 hari bulan tu ada Wesak Day dengan Pertabalan Agung cuti public lah. Ayah tak pakai taksi. No. So inilah jalan dia. Nak pergi pantai kan. Depan tu pantai. Aku pun serabai bangun-bangun pagi, mandi, tak mandi apa pun, salin baju terus pergi pantai. Daging! 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 Okey, nanti dekat pantai lagi aku update lagi. Jom, naik bot. Balik pulau ni, kita punya air. Dalam, turun dalam. Balik ke pulau bang. Ni kayak ni aku ada tanya semalam. RM30 1 jam. So pagi ni air surut lah. Buat kita mancing sotong tu aku cuma try hari pertama je. Sebab itulah bila dah datang dengan family ni, dia aktiviti family, jadi aku tak dapat nak buat aktiviti mancing lah. Kalau kat area sini, kalau ikut ni semua tempat makan lah, tempat makan. Cuma masa yang hari pertama tu je lah aku ada nampak sotong kurita, dia ikut umpan aku tu lah. Itu ada dekat video part 1 lah. Ini pagi ni air surut. Air ombak dia agak kuat juga lah. Bayangkan nak mandi laut. Kalau yang nak pergi ronda pulau tu, ada juga aku tanya dengan brother-brother depan tu. Untuk macam aku, satu family, 2 dewasa, 2 kanak-kanak. Dia cakap untuk bot yang kecil lah, bot yang tak ada bumbung tu, dia bagi 120. Dengan snorkeling apa semua, pergi pulau depan tu lah. Tapi macam aku percutian bajet kan, jadi aku tak adalah buat aktiviti tu. Anak aku mandi pantai tepi ni je lah. Tak adalah nak pergi snorkeling ke apa pusing-pusing. So tak ada belanja dekat situ lagi lah. Okey geng, nanti ada benda aku nak cerita lagi, nanti aku cerita lagi. Okay, thank you. Geng, aku nak check out dah. Ni lah bilik aku duduk dekat Pambih. Ada meja solat, ada TV, 2 katil single, toilet, ada heater.
ada aircon. So dia ada bagi ni 2 towel, ada bantal lah, single, ada TV. Bilik bersepah lah sebab ni nak check out dah. Dia check out pukul 12. So ni proses nak check out lah. Korang dah kemas-kemas dah siap lah, nak check out. Ni barang-barang yang aku bawa lah. Dah kemas-kemasnya jadi sikit, kalau tidak macam-macam lagi barang. Okay, nanti aku update lagi. Okay, ni aku ada kat lobby dah. Dah check out dah, pas kunci. Lepas tu kita minta tolong receptionist tu callkan van pink tu lah untuk kita gerak pergi JT. Pasal yang mancing tu, yang part 1 tu, tu lah, aku tak ada penutup. Ini baru first time aku buat vlog macam ni. Sebelum ni tak ada apa cerita pun, just macam seronok up video dekat YouTube. So ni aku cuba try buat lah. Tak ada skrip apa pun, apa yang terlalu terlintas kat otak lah. So aku cerita je lah apa-apa. So ini antara yang aku boleh share lah. Perjalanan aku holiday dengan family aku dekat Pangkor, dan aku duduk dekat Pangkor Pambe Resort. Untuk percutian bajet ni, pada aku okey lah, boleh lah. Untuk harga bilik 100.5, tak ada apa sangat lah. So pada aku boleh lah belanja macam ni. So adalah idea buat banyak orang yang baru nak pergi jalan ke Pangkor. Ni antara yang aku boleh share lah. So harap benda ni bermanfaat lah untuk korang. Okay, thank you. Tambah cuti sehari kan. Dia kalau ikut kalender tu cuti sampai Selasa lah. Oh, dia pun budak. Ada orang ada lah. Banyak lah. Okay kan. Ni aku dah dapat van. Ni ada pick up bagi customer lain. So nak bergerak ke JT lah. RM25. Untuk sehala RM25. So pergi balik RM50 lah. Untuk van pink ni. Itulah harga yang aku boleh share lah. Harga semasa 20-26. So nanti kita layan-layan lah, review jalan-jalan.
Okay geng, tadi aku dekat JT Pangkor. Sekarang dah sampai JT Marina Island. So inilah. So sekarang tadi aku dah bawa barang aku dengan family aku dekat Loading Bay. Ni aku nak pergi ambil kereta aku lah. Tapi itulah, biasalah buat video tak ada skrip, tak ada setting apa ni, dia jadi huru-hara lah. Banyak benda yang aku tak update dalam itulah, nanti ada part 1, part 2, part 3 kan. So ini kali ikut ni part 3 lah sebab hari ketiga dah. Macam untuk harga ferry naik kan. So nanti kat depan tu, dia ada counter. So counter tu kena check in, kena key in nama, IC apa semua. So aku minta tiket tu dekat wife aku. Harga tiket dia untuk dewasa RM10 sehala. So pergi balik 20 lah. Untuk kanak-kanak, macam anak aku 10 dengan 12 tahun, dia orang RM5.50 seorang. So sehala RM5.50, pergi balik RM11 lah. So untuk itu part harga ferry lah. Kalau naik dari Marina, naik dari Lumut aku tak tahulah. Lepas tu aku tak cover lagi bahagian makanan. So kalau dekat area Teluk Nipah tu, banyak makanan, senang, kedai makan semua banyak. Malam kat situ happening lah, ada macam-macam orang jual apa semua. So senang nak cari makan. So macam aku tak ada sewa motor, tak ada sewa kereta, just keluar resort, keluar chalet, pergi makan lah, pergi makan. So dia beza dengan darat RM2 macam tu lah. Kalau macam semalam makan nasi goreng daging RM9, wah aku cakap 9 ke 10 macam tu lah. So kalau macam ada cakotiao RM8. Aku beli burger seketul RM5, ada yang RM5.5. Itu burger biasa lah. So kedai runcit pun ada. So senang lah untuk dapatkan makanan dekat area Teluk Nipah tu. Tu yang macam aku suka pergi Pulau Pangkor, pergi Teluk Nipah. So macam tu lah aku cakap, aku bajet kan. So cuma macam ni aku kena jauh sikit lah, sebab itu hari dekat area ni semua penuh kereta ni, penuh kereta. So masa tu cari masuk parking, ada kosong. So aku nak pergi dekat kereta aku lah sekarang ni, untuk ambil family aku. Dia orang tunggu dekat tempat Loading Bay tu. Dia dah beza banyak dengan yang sebelum aku pergi ni lah. Tempat ni kawasan parking dia luas, cuma itulah jauh kena jalan. So nanti kita bawa kereta pergi loading sana lah. Ok, rasanya itu je lah yang aku nak share. So lepas ni ambil barang, aku gerak balik KL lah. So nanti apa-apa kalau tak cukup lagi, aku update lagi lah dalam tu, dalam video tu. Nanti aku update, aku tambah lagi video. Ok, thank you semua. Nanti kalau ada pergi jalan lagi, aku share lagi. Ok, thank you. Assalamualaikum. Ya geng, tadi lepas keluar pada JT Marina tu, aku simpang ke Teluk Batik kanan tu, ada 2 kedai makan besar tu. So aku singgah dekat kedai nama Silaturahim Lauk Pauk. Pilihan makanan banyak. Makan pun ada rasa. Harga pun okey. Macam aku ambil nasi putih 3, lepas tu ayam masak merah 2. Lepas tu aku ambil lagi 1 lauk pari asam pedas.
Lepas tu air satu, air bandung, sirap bandung. Total semua 22.5 pada aku untuk makan lauk tengah hari macam tu. Okey lah. So maksudnya lepas pada keluar pada JT Marina tu, keluar je simpang tu, lepas tu tengok belah kanan ada traffic light lagi tu, ambil belah kanan. Kedai dia masuk lorong nak ke Teluk Batik tu, kedai belah kanan. Betul-betul dekat depan-depan simpang tu je. Orang pun ramai penuh, mungkin orang pun bawa balik macam aku juga, ataupun ada tengok tadi ada uniform juga, mungkin situ dia TUDM ke apa, TLDM makan situ. Sebab hari ni dah kali ikut dah kerja, cuma aku je extra cuti. So situ antara poin menarik lah. Ni aku singgah beli makan untuk anak aku. Dia tak nak makan tadi kat sana. Lepas tu on the way nak balik KL lah. Plan nak balik ikut WCE dah. So nanti WCE lalu Mana Datuk Hutan Melintang kan. Lepas tu Skinchan, Sungai Besar, Kuala Selangor apa semua macam tu lah. Naik atas sampai rumah aku area Batu Cave ni. Okay lah. Kalau ada apa benda menarik, kalau aku singgah dekat area Skinchan ke Sungai Besar sana, nanti aku share lagi. Okay, bye bye.